Apa semua jumpa saya. Hari ni saya nak tengok pokok saya ni. Sawit ni ada masalah. Di mana dia kena kulat Kalau tengok daun dia mati-mati. Seminggu sudah saya dah melakukan rawatan pada sawit ni. Seperti disebabkan oleh masalah busuk pucuk. Dia ni sebenarnya datang daripada serangan fungus kulat. Pokok dia tumbuh tapi ujung dia mati-mati je. Hitam-hitam. Fungus. Hari tu masa saya keluarkan satu pucuk kat sini, memang ada pucuk tu sini tapi dah hilang pucuk tu. Pucuk macam ni memang keluar cendawan. Serangan cendawan. Cendawan ni boleh merosakkan ujung pucuk. Sekarang ni saya kesan pokok ni lah yang kena. Selepas saya mencari maklumat saya dapatlah maklumat daripada sahabat kita daripada Indonesia. Untuk busuk pucuk ni kita boleh rawat dia dengan menggunakan ubat yang digunakan oleh manusia. Adalah ubat yang digunakan oleh orang yang kena masalah badan dia berkurap, badan dia ada panau. So farmasi bagi saya satu ubat. Inilah ubat dia. Ubat ni ada banyak grade Ada grade yang rendah, sederhana, tinggi. Tapi saya ambil tengah-tengah lah. Adakah ubat ni boleh mengatasi masalah busuk pucuk tu? Hari ni saya akan try. Saya tak ada bekas. Saya hanya ada bekas mineral kemek ni. Saya nak bantu ubat ni. Ubat ni kalau ikutkan apa yang saya faham, gunakan satu pun dah cukup dah. Ini air hujan yang dah ditadah. Kalau ikutkan sukatan dia satu cawan je. Satu cawan tu je dah cukup. Ni jangan banyak sangat. Kalau pekat sangat nanti kan kita punya ubat tak kuat. Okey, sekarang ni ubat ni saya akan gunakan. Saya buka tablet ni ubat ni saya akan gunakan sebanyak 2 biji. Masuk satu. Nak test ubat kurap yang orang makan ni. Biji ni saya cairkan. Saya akan tuang pada tengah pucuk tu. Yang sebiji ni saya nak tabur. Okay, saya goncang kita mix dia. Dia jadi apa? Ada ketul-ketul tak? Ada lagi. So goncang lagi lah. Goncang lagi sampai dia hancur. Sepanjang saya tanam pokok sawit ni dengan keadaan saya tak ada pengalaman ni, macam-macam perkara yang saya belajar lah. Ada kumbang tanduk, saya lawat tengok video yang dah ada dah pasal kumbang tanduk. Okey, ni saya bawa satu. Ini saya nak tuang kat tengah-tengah pucuk tu. Tu nampak? Dia putih-putih ni kan. Dia kurap sebenarnya. Buah pun jadi macam teruk dia punya keadaan ni memang busuk lah. Tengah-tengah dia busuk. Yang ujung-ujung dia tak busuk. Ni kesan putih-putih ni kan. Jadi masalah ni cara nak atasi dia, saya try lah pakai ubat yang digunakan oleh manusia makan ni. Jadi dah, kita dah goncang goncang. Okay, so sekarang ni kita akan tuang ubat ni di tengah-tengah ni. Nampak tu, memang dah busuk dah. Nampak? Ni putih ni tuang lah. Tuang lah mudah-mudahan. Okay, tuang lagi. Saya nak tabur dalam bentuk serbuk. Saya kalau yang ni berjaya, nanti saya dah tahulah apa nak buat. Saya nak buat ni. Bila kena air hujan, dia akan merebak lah. Ni tabur je lah. Okay, tabur je. Ni solid kan, dia pekat kan. Nanti bila kena air hujan, dia akan masuk tengah-tengah tu. Okey, saya dah letak ubat ni. Beginilah keadaan dia. Okey, nanti kita akan tengok apakah kesudahan. Okey, pada minggu ni saya datang untuk tengok apakah perkembangan sebalik apa yang saya telah lakukan. Okey, kalau kita tengok kat sini dah ada banyak perubahan ada pokok ni. Dia punya pucuk hijau ni dah makin cantik. Sekarang ni dah start hijau dah. Dah cantik dah. Kalau dia busuk pucuk, dia macam ni lah, busuk pucuk. Asalnya yang mula-mula tu cantik, tak ada busuk pucuk ni. Contoh ni Tapi bila dah lama, bila dah kena cangkit, dia busuk pucuk, dia jadi macam ni. Busuk pucuk. Selain tu banyak sebenarnya yang awak kena belajar kalau awak daripada zero lah macam saya kan, nak belajar pasal tanah sawit ni. Selain dari busuk pucuk, dia ada ulat gulung. Macam ni. Ni adalah ulat gulung Ulat gulung, dia makan daun. Daun kita berlubang-lubang. Lepas dia makan, dia pun bergulung. Nak tengok dia bergulung, nanti saya tunjuk Lepas dia makan, dia bergulung. Dah tak nampak Dah tak nampak. Sebab baru ni saya letak racun. Ni ada sikit lagi ulat gulung. Ni ulat gulung nampak ni. Dia bergulung Lepas dia makan, dia pun bergulung. Bergulung lah dekat daun tu. Dia tidur. Tapi banyak ni ulat gulung. Tak ada masalah lain pula.
kumbang tanduk. Kumbang tanduk saya dah terangkan apakah dia kumbang tanduk. Dah tunjuk dah dalam video yang lalu. Ni masalah kumbang tanduk. Ulat gulung. Ulat gulung ni rupanya adalah antara masalah terbesar untuk ladang sawit bukan kata di Malaysia, di Indonesia pun. Untuk plantation pun sama. Ulat gulung ni merupakan masalah terbesar. Jadi kalau macam saya lah, kalau ladang besar pun boleh kena ulat gulung. Kalau saya punya pokok macam ni kena ulat gulung, saya pasrah je lah. Nak buat macam mana kan, sabar je lah. Dan saya tengok sekitar saya, memang pokok-pokok sini ada je kena ulat gulung ni. Normal lah Tapi kalau kita fokus sangat nak bunuh ulat gulung ni, kita nak atasi ulat gulung ni, kita nak racun dia, boleh tau. Awak boleh racun ulat gulung ni, sama ada awak tebuk dia punya batang tu letak racun, ataupun awak spray dia, spray dia. Tapi ada masalah lepas tu. Itulah tu. Itu pun saya tengah belajar. Kalau awak spray benda ni, ulat gulung ni, sekarang kat sini, bila ulat gulung mati, ulat gulung tak suka, kumbang bukan proses pendembungaan pada benih sawit pula yang tak suka. Kumbang tersebut akan jadi mati ataupun dia tak suka tempat ni sebab dia dah berbusuk dah. Jadi awak nak atasi ulat gulung tapi pokok lah jadi masalah. Sebab tu plantation yang besar dia orang tak nak pakai spray. Dia orang tebuk dekat pokok. Tebuk pokok tu supaya racun tu masuk kat pokok. Dia dah ada dia punya pertahanan di sini lah, antibiotik di mana ulat gulung tak suka makan. Ni ulat gulung ni berlubang-lubang pokok. Keadaan sekitar saya ni normal lah. Kalau nak spray beria-ria penuh semua, saya rasa kena hati-hati sebab nanti dia akan menjejaskan proses pendembungaan pada pokok sawit. Ni antara faktor selain tu pada pokok sawit ni juga ada masalah lain lagi Buah landak ni macam ni. Ni buah landak. Contohnya buah landak ni adalah buah yang dia tajam. Tajam. Satu contoh Ni sewa. Ni sekarang ni saya memang buang dia punya anak-anak ni pun nanti saya akan buang ni buah landak. Ni contoh buah landak Buah landak ni dia macam duri landak. Ni adalah buah landak. Buah landak ni dia duri saja. Dia tak diisi, duri saja. Ni saya tak pastilah nanti dia akan jadi buah ke apa. Tapi kalau buah landak dia macam ni je keluar. Buah landak ni pun merupakan satu masalah juga pada kebun sawit So kalau nak tanam pokok sawit ni banyaklah kena belajar Macam saya memang terpaksa belajar, membaja lah, hama. Okey, pada masa sekarang ni saya sedang melakukan proses kastarasi dalam bahasa Indonesia dia panggil kastarasi. Kastarasi ke kastarasi, saya tak ingat lah. Pastilah kastarasi. Tapi kalau awak nak faham, apa yang saya lakukan ni adalah satu proses untuk membuang bunga sawit ni. Dia nak jadi buah ni, buang dulu. Jadi benda ni kita kena lakukan. Ada alat dia. Kita tak ada alat ni, pakai bujur saja, ataupun bahasa kita panggil pahat sawit ni. Untuk buang saja anak buah ni anak buah ni kena buang kastarasi ni kita kena lakukan bagi kita punya batang ni besar. Bagi dia besar, jangan dia masih lagi kecil dia dah start berbuah. Bila dia kecil dia start berbuah, sebenarnya tak elok. So kita kena bagi batang dia besar, baru dia berbuah. Dia buah macam tu kan. Tu saya dah bagi batang dia besar, tengok dia dah start berbuah Saya tengok orang buat macam ni buang dia punya kastarasi ni, jarang saya jumpa. Tapi kalau kebun tersebut lah, biasanya kalau dia upah kat orang kan, jarang orang nak melayan benda ni nak bagi, nak buang buah kecil ni, nak bagi batang ni besar. Jarang saya tengok. Nasihat sahabat kita ni daripada Indonesia ni, dia kata buang. Saya buang lah ni. Tapi memang betul, apa yang saya dapati bila dah buang benda ni, memang saya tengok pertumbuhan batang sawit ni akan jadi cepat besar lah. Cepat besar dia tak kecil dia cepat besar Kita jangan ambil sangat buah ni. Dan dalam masa sama, dengan cara ni kita dapat mengatasi masalah buah landak buah yang duri dia banyak. Ni saya buat ni cara malas ni. Sebenarnya kita ada alat khas ni. Jom sekali. Ni boleh buah ni. Nampak senang Saya dulu masa pegang jojo ni, saya nak start memahat, bukan senang nak dapatkan dia punya im gitu. Dia punya poin mana nak ni poin mana awak nak sujah. Nampak macam senang
maksud saya nak potong ni. Kat point mana nak potong? Kat mana yang kita nak attack tu? So sebelum saya nak bersara, saya memang dah start slow-slow untuk cool down kan saya punya gaya hidup cool down kan saya punya impian makin saya nak dah tua kan, kita nak lah macam setengah orang beli saham lah, nak fikir soal bisnes lah, tak payah. Bagi saya makin tua, kecilkanlah kita punya impian tu, kecilkan impian tu, buat benda yang biasa-biasa je, yang rendah-rendah je. Tu saya fikir rendah-rendah je. Kita buat benda yang rendah-rendah je. Tanam pokok sawit ke, tanam pokok sawit ni yang senang macam saya cakap tadi tu, dia ada masalah dia. Tanam tak tabik ni. Okay. Pusingkan sikit. Ni macam ni buah landak ni. Dia buah tajam kan. Landak ni kalau serius sangat, cara yang terbaik adalah kena buang pokok kena tukar pokok Pokok dah besar pun kena tukar Tukar pokok sawit ni bukannya mudah nampak je. Tukar pokok nak tunggu pokok sawit besar makan masa Tapi sabar je lah. Tabah. Tak boleh. Ni dah siap dah. Semua dia punya buah tu kita dah buang. Nanti awak boleh tengok nanti satu hari nanti kalau semua buang ni kesan yang sudah buang lalu, tapi dia masih ada saki-baki kat sini. Ni. So kita jangan cepat sangat nak ambil hasil dia. Selagi batang dia tu tak cukup besar, buang je. Keluar je buah, buang. Ni contoh saya dah buang dulu. Buang tengok dia punya batang dia cepat besar nampak. So bila batang dia besar, insya-Allah buah dia besar. Macam tu lah. Bukan saya cakap ni, sahabat pokok tu. Inilah antara pokok yang dianggap agak dah nampakkan dia punya kesan yang tak baik lepas saya lakukan proses kasarasi buang dia punya buah ni Ni baki yang dulu ni. Saya nak ambil nim dia pun tak kerti lagi ni. Kalau orang dah biasa, dia attack dia punya tandan tu tepat. Dan saya ni junior. Banyak lagi benda yang saya kena belajar saya tak faham sangat So saya buat setakat mampu lah ni. Ni nak dapatkan mana dia punya pelepah ni. Contoh nak tunggu dia punya ni besar bukan mudah nak tunggu dah okey. Potong sikit nak udah laluan. Ni saya ni masih tak pandai nak dapatkan dia punya tandan tu kat mana tak kerti. Saya masih lagi agak-agak. Tapi kalau orang dah lama, dia strike saja, dia attack saja memang punya tandan. Ni sekarang ni saya dah
buang putik buah ni, ataupun dalam bahasa Indonesia dia panggil dompet. Tapi ni dah besar ni, bukan dompet dah. Buah dompet yang kecil sikit tu kita buang macam ni keadaan dia. Kita jangan cepat-cepat ambil, biar dulu sampai dia punya batang ni besar. Tunggu besar. So kalau tak buat boleh, tapi nanti batang dia tu kecil lah. Tapi kalau ikut logik betul juga, pokok kecil lagi dah start berbuah kan, nanti dia nak survive hidup dia berat lah kan, sebab nak bagi makan kat buah tu dia kecil lagi. Jadi pembesaran dia tak cantik lah. Dia kena buang ni. So sebab itulah kerja tanam sawit ni, kerja tanam sawit ni memang antara aktiviti yang hardcore. Start daripada buat kerja dia, berat dia, buah dia makin lama makin tinggi, nak petik dia memang hardcore lah. Saya cuba follow lah agak mana yang boleh, lagi mana saya boleh saya follow. Tu saya cakap awak tu, tanam pokok sawit ni nampak senang kan, tapi nak kena caring dengan dia. Tengok buah dah putih-putih ni tak boleh, ada masalah lain lah tu. Busuk kan, buah tu busuk kan. Tak boleh. Kerja ni kalau awak buat tak payah nak jogging jauh, sekejap saja peluh dah mencurah-curah keluar dah. Tak percaya boleh cuba, sekejap je peluh dah mencurah-curah keluar dah. Ini kat mana agak-agak tu ni kan. Kalau betul tengok senang je. Kalau tak betul tu tandan dia terpendek kan, memang payah sikit lah. Memang payah kena target memang betul lah. Ok yang ni ni kalau betul senang je. Ok satu lagi. Ni saya tak pasti, ada satu bahasa yang kata masalah buah ni pula, ni nama ada satu buah lagi, dia nama bukan buah batu. Buah batu saya tak pasti. Buah, kalau buah landak saya tahu. Adakah ni buah landak, adakah ni buah batu saya tahu. Buah batu ni dia keras, buah tu tak nak jadi macam biji sawit yang elok lah.